Nak simpan berapa banyak untuk persaraan? Kalau anda bersara dengan RM240,000, sanggupkah anda hidup dengan RM1,000 sebulan untuk 20 tahun? Untuk anda yang berumur 40-an atau 50-an, apakah persediaan sebenar anda untuk persaraan? KWSP menyatakan bahawa rakyat Malaysia memerlukan sekurang-kurangnya RM240,000 untuk bersara pada usia 55 tahun dengan bermaruah. Mari kita kira. Purata jangka hayat rakyat Malaysia ialah 75 tahun. Kalau bersara pada 55 tahun, itu bermakna ada 20 tahun lagi untuk hidup. RM240,000 bahagi 20 tahun bersamaan RM12,000 setahun. Bahagi pula dengan 12 bulan bersamaan RM1,000 sebulan. Sekarang tanya diri anda, dengan gaya hidup anda sekarang, cukupkah RM1,000 sebulan? Dan ingat, nilai RM1,000 sekarang pasti tidak sama dengan 20 tahun akan datang. Di sinilah pentingnya emas dalam simpanan persaraan. Emas bukan sekadar pelaburan untuk keuntungan, tetapi sebagai penyimpan nilai jangka panjang. Bila anda tukar sebahagian simpanan wang fiat ke dalam bentuk emas, nilainya tidak terjejas oleh kejatuhan mata wang. Malah, harga emas biasanya naik seiring dengan inflasi dan penurunan kuasa beli duit. Kalau anda mahu menukarkan sebahagian simpanan ke dalam bentuk emas atau mula menabung untuk persaraan dalam bentuk emas bersama Public Gold, boleh rujuk video yang saya pin untuk langkah mudah daftar akaun emas, dan nanti saya akan bantu anda cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda.